Sekali lagi, kaedah B. Okay. Okey, ini kaedah B. Okey, buah ni. Okey, peringkat asas. Okey, di peringkat asas. Okey, di peringkat jatuh pula. Okey, ni buah kuntau jatuh. Salah satu buah silat cekak. Silat cekak ada 21 buah je, tak payah banyak, tak payah beribu-ribu buah. Kita belajar 21 buah silat cekak. Okey? Okey. Kemudian kaedah yang ketiga adalah kaedah apa tadi saya sebut? Kaedah apa yang ketiga? Kaedah A, kita ada kaedah B, kemudian ada kaedah C, pandai. Okey. Kaedah C, tengok. Kita menangkis. Okey, kemudian buah dia pula. Kilas hadapan, asas. Okey, kita tengok jatuh dia pula. Okey, ini adalah kaedah C. Kita pergi kaedah yang seterusnya yang melibatkan serangan di bahagian kepala, iaitu adalah kaedah D. Okey, kaedah D. Kemudian kita tengok buah empuk, asas. Okey, peringkat jatuh seterusnya. Cukup mudah. Okey. Okey, itu adalah